Assalamualaikum semua. Skuad akhir 26 pemain Brazil untuk ke World Cup dah diumumkan. Kalau Ancelotti dah announce, I think big surprise ialah Neymar is back, but there is a few names yang terpaksa gigit jari lah. Jom kita deep dive apa sebenarnya yang mungkin dalam percaturan kalau Ancelotti kali ini. First, bagi aku skuad kali ini menghantar satu message yang sangat clear that he want big name mentality and winning standard players. Dia tak pandang status player yang ada, tapi dia nak player yang boleh survive dalam persekitaran yang penuh pressure dalam World Cup nantilah. So that's why player yang dipanggil ni kebanyakan player yang berada dalam squad atau team yang bermain di peringkat yang kedudukan yang baik dalam liga masing-masing. Contoh Matheus Cunha, bila dia join United, dia tunjukkan dia punya aggression, high work rate and character seorang juara lah. I think that one is good because dia punya character and mentality. Kita tengok dia punya enjoyment lawan pressure bermain di Manchester United. I think this kind of player yang Ancelotti nak. Cuma itulah antara player yang a big surprise bagi aku ialah bila dia drop João Pedro lah. Walaupun aku bukan fan Chelsea, tapi kita tahu statistik João Pedro this season is very good as compared to Gabriel Martinelli dengan Ryan. Gabriel Martinelli 600 minit dia main, skor 1 gol, tapi tak tahulah kenapa dia ada dalam tu. Ryan baru je umur 19 main dengan Bournemouth. Mungkin from Ancelotti perspektif Bournemouth ni berada dalam kedudukan yang baik dalam liga. But João Pedro kot dia main 2584 minit, dia skor 20 gol, menang player of the year Chelsea. Ancelotti punya alasan ialah kesusahan profile taktikal lah. Aku tak tahulah apa benda sebenarnya yang dimaksudkan, tapi maybe because of Chelsea tak konsisten pada season ni. Walau bagaimanapun bagi aku tak ada João Pedro as a striker yang dalam on form ni, semata-mata nak bawa Martinelli dengan Raya ni a bit perjudian lah, because Pedro dah buktikan kualiti individu dia walaupun kelab dia bergelut. Okay, kalau nama-nama lain macam Richarlison, Gabriel Jesus, Anthony surprise jugalah, tapi mungkin sebab prestasi as a whole. Thiago Silva ni dah tua, 40 tahun walaupun tim Porto champion. A few names yang injured macam Rodrigo, Adam Militao and Estevao Willian pun frust jugalah, sebab dia orang bagus tapi because injury nak macam mana. And very obvious ialah the elephant in the room, Neymar Junior ni. This is satu call up yang bagi aku is emotional. Dia tak sarung jersey Brazil dah lama, since Oktober 2023. So tahun ni pun dia just main 8 game dengan Santos. Dan nama dia ada dalam pre squad itu, dia tak ada. Maybe dia nak guna sebagai impact sub, masuk di waktu kritikal, minit 60 ke 70, waktu tim lawan opponent dah mula hilang fokus. Kat sini lah football IQ Neymar akan berfungsi dengan baik. Dia tak perlu lari pecut turun naik, dia just perlu cari ruang antara pertahanan, lepaskan killer pass. We know dia punya special awareness very bertaraf dunia kan. Maybe kedua dia boleh gunakan sebagai number 10, free roam, mobility rendah, dia support striker because itu kelebihan dia. Ketiga mungkin Neymar sebagai magnet, dia boleh tarik defender because pergerakan dia walaupun tak cukup laju, tapi dia boleh menakutkan, kehadirannya boleh menakutkan defender lawan kan. I think bila dia buat macam tu, dia boleh cipta ruang yang lebih luas untuk flank ataupun half space. Pemain laju macam Vini boleh exploit lah ruang-ruang macam ni. That's my view lah. Okay. So, pada aku Neymar ni dipanggil bukan sekadar fizikal, tapi aura bilik persalinan. Because sebagai penjara terbanyak Brazil sepanjang zaman, squad ni perlukan kepimpinan dia lah. Untuk edisi kali ni Neymar tak perlu lagi carry the country dekat bahu dia. Dia akan jadi sebagai glue untuk menyatukan pemain muda lah. Brazil kan ada superstar macam Vini tu. So dengan adanya Neymar yang mana nak rasa star sangat tu, kena beringat lah, the king is back. Inilah pentas untuk Neymar finish his story and bawa balik bintang ke-6 Brazil. So secara keseluruhannya, Ancelotti tak bawa Neymar untuk jadi jentera larian macam dulu dia muda-muda dulu. Dia bawa Neymar sebagai tactical brain untuk menang game yang sengit dan juga untuk harmonise bilik persaingan. I think Ancelotti sedang mempunyai pasukan yang tak akan mudah orang kata down emotionally bila ketinggalan. As fan Brazil, aku harap Brazil boleh pergi jauh dalam World Cup kali ni. Sama ada squad ni boleh julang Piala Dunia ke tak, but I just really hope, because as a fan I really hope so lah, bintang ke-6 akan dibawa balik. Thank you.